Aku doakan supaya anak dia kena tangkap 39B. Lantang membela rakyat dalam kesusahan, Peguam Datuk Ahmad Zaharil Muhayyam menggesa suspek yang dituduh di bawah kes penyalahgunaan dadah wajar diberikan peluang kedua. Ahmad Zaharil, peguam yang popular dengan julukan kotak pensil, meminta rakyat tidak memandang serong suspek yang masih menjalani perbicaraan di mahkamah. Pandangan saya, itu hak OKT. Orang kena tuduh punya hak untuk dibela. Yang bercakap tu cuma boleh bercakap je. Kerana tak jadi pada mak dia, tak jadi pada bapak dia, tak jadi pada anak dia, tak jadi pada diri dia. Jadi kalau jadi kat diri dia, memekak satu dunia. Kan? Jadi pada aku, hak orang itu untuk dibela jangan dipertikaikan. Hak itu dijamin oleh perlembagaan. Jadi kalau ada orang yang negatif-negatif, yang cuba menabur onar and so on, aku doakan supaya anak dia kena tangkap 39B. Baru dia orang tahu macam mana langit tinggi rendah, macam mana kau nak justice sangat. Itu dia. Persepsi aku is very simple. Jangan ganggu orang tu punya hak untuk dibela. Itu saja. Kan?